bagi saya lah, saya taklah kata saya ni pakar ke apa. Betul. Tapi Berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman yang baru 4 tahun berkahwin ni, saya cuba terapkan berkomunikasi. Sebab bagi saya kalau kita pendam pun sama juga. Kalau jangan kata suami isteri lah, kalau kita pun dengan orang lain pun kita pendam pun, dia akan bermain dekat otak kita kan. So benda tu bagi saya lebih baik kita cari solusi daripada kita pendam. Benda tu takkan solve sampai bila-bila. Dan akan menimbulkan masalah lain pula. Menimbulkan masalah lain. Jadi kita, bagi saya, kalau ada setengah masalah tu timbul, kita kena cari solution. Barulah lepas tu kita kan let go. Kita fokus on, contohnya ada isu lain pula. Tak boleh macam ni tak habis lagi, ni dah tambah kan. So macam mana pun kita kena selesaikan satu persatu. So komunikasi tu adalah penting lah bagi saya. Kalau sometimes orang tu sebab takut bergaduh ke apa benda kan, kita bukan bergaduh, kita bercakap, kita bertukar pandangan. Apa okey contohnya saya rasa macam ni bila awak buat macam ni, contohlah kan. Kan, ataupun this is how I think, this is how I feel, this is what I think you're doing. Betul ke tak? So mungkin sebab mungkin intention dia lain. Dan dia pun tak bermaksud nak menyakitkan kita. Kan? Dia tak sedar pun. Mana tahu ya ke, sorry ke apa benda ke kan. So dari situ dah boleh selesai masalah. Betul. Kita dah kita pendam je, kenapa dia ni buat macam ni, kita tak tahu apa. So benda tu akan lagi parah